Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang jadi nyakit lelah nyawa tak, orang panggil kata bernafas tu jadi tak lawah. Ada satu cara lagi hak cepat. Supi nak mari ambil lah. Cara lagi hak cepat nak bagi kita tu bernyawa kita tu jadi lawah. Hak Supi duk tengok, duk tunjuk kita tengok ni orang panggil kata min, daun min nah. Ni Supi duk tunjuk kita tengok ni. Daun dia belah ni bukan budina nah. Minta maaf saudara Malaysia. Hak dia royak kata budina, ini bukan budina. Ini satu pokok khoh untuk dipanggil bahasa kitab, bahasa surat, bahasa pokok kayu dia panggil kata min. Min ni dia ada min, peppermint, white mint, apa? Peppermint, white mint. Lepas tu banyak min lah, Supi tak ingat nama lah. Tapi hak ni dia panggil kata white mint. Nah, kita ambil daun dia sikit, batai dia. Kita pergi rebuh dengan bunga cekeh. Dia cepat sangat kalau misalnya kalau kita jadi lelah. Nah, Supi ambil ni. Dalam satu cekak ni nah, kita pergi rebuh dengan bunga cekeh sikit. Lepas tu kita minum. Nah, ni bukan budina nah. Bukan budina. Daun dia tak sama. Budina dia daun belah lain. Batai budina tu dia lembek, bukan belah ni nah. Ini bukan budina nah. Ada banyak saudara Malaysia duk komen masuk, "Oh, budina, budina." Hak ni bukan kata Supi nak sengaja kerah mulut dak nah. Dia bukan sungguh budina. Budina ni bahasa Thai dia panggil kata sarane. Tu budina. Tapi hak ni min bukan sarane. Nah, hak ni orang panggil kata min bukan sarane ni nah. Bukan sarane, bukan budina. Nah, pokok dia belah lain. Budina ni bila dia besar tu dia balik, tapi hak ni kalau dia besar dia tinggi siapa setor dua setor dia di pokok. Okey nah, kita bubuh lain ni, kita bubuh air 1 liter. Okey, lepas pada tu kita masuk bunga cekeh. Boleh 4-5 bunga kalau no. Tengoklah kalau pedas sangat tu buah 3 bunga. Supi nak buah 3 bunga, takut pedas sangat. Okey nah, kita buka start. Orang panggil kata lelah pun boleh, orang panggil kata nyawa bernafas pun boleh. Lepas tu banyak-banyak lagi nah, orang jadi sama, orang panggil kata hu kho cemuk, telinga dalam tekak, dalam rongga hidung. 3 perkara ni dia tali dia tular. Sebab tu dengan min dengan bunga cekeh ni dia sembuh penyakit hak jadi 3 perkara. Mula-mula telinga, kalau telinga rasa tak dengar, dengung, dia boleh sembuh ni dengan min bunga cekeh. Lepas yang kedua, kalau sakit tekak, ronggang tekak kita ni jadi rusak, jadi pedih, jadi banyak gelak, dia boleh sembuh. Lepas yang ketiga, hidung ataupun talinya nyawa kita tu kalau menyawa atau bernafas tak berasa nak lawas mana tu, dia boleh sembuh. Sebab tu dia orang panggil kata 3 jalan hu kho cemuk. Pasal Thai dia panggil kata hu kho cemuk. Telinga, rongga tekak, lubang hidung. Dia hak tular dah. Sebab tu bagi kita makan nasi tu kita kena tak bernafas nah. Serta kalau kita duk makan tu, tapi dengan kita biasa tak perhati tu kita duk behar atau kita you mamuh you turun dalam tekak ni, angin kita dengan nasi tu hak turun dalam ni dia kena berhenti hak mana-mana so. Tapi kita tak perhati boleh jadi nah. Alhamdulillah ni gelegak dah. Alhamdulillah ya gelegak dah. Pas Supi nak bubuh dalam gelas untuk minum. Supi nak royak kata dia banging nah. Mula-mula tu dia banging. Di bunga cekeh ni dia masuk dalam ni nah. Bunga cekeh ni gapo ni? Oh. Okey. Sapoh sikit. Apalah. Kita keluar buat ambil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia banging, dia bau sedap, dia gapo cukup dah. Hak ni sedap dah. Hak ni boleh kata sedap. Dia banging, dia bau sedap, dia segar. Patut nah. Kalau dia lelah telinga tak berapa nak dengar, jadi dengung kung dalam telinga,
Rongong tekak ada gelohok, grograk nak nafas tak berapa nak sedap. Nak berafah tak lawah tu. Insya-Allah. Orang panggil kata min. Pergi cari beli. Kalau tak ada, pergi cari beli. Ataupun tengok dalam Shopee, dalam TikTok pun ada jual. Di Malaysia pun ada jual. Dalam Shopee ada jual. InsyaAllah. Kita order mari, kita tanam. Biar cocok-cocok itu pun tumbuh lah. Mudah-mudah. Cara tanam tu, tanam dalam pasu pun boleh. Ni segar sungguh. InsyaAllah nah, mudah-mudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak minum berapa kali pun minum lah. Tak ada apa lah. Alhamdulillah. Pakat cek belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.